Okey, hari ni Bos Vistafit belanja semua staff Vistafit baju raya. First kali, Bos Vistafit bawa kita pergi shopping dekat butik putih. Kat sini, semua baju dia lawa-lawa. Banyak sangat pilihan warna. Lepas tu, Bos Vistafit juga akan belanja staff-staff yang ada anak. So, mana yang ada anak-anak tu dapatlah shopping baju raya. Bestnya. Tengok tu, pening staff-staff nak buat pilihan sebab semua bajunya cantik-cantik ya. Okey, next Tuk tahu-tahu dah kat sini dah. Bos Vistafit belanja pula makan nasi kukus Ilham. Tak sabar betul nak makan ni. Tengok tu, bila dah dapat makan, happy lah semua. Senyum sampai telinga ha. Alhamdulillah, kenyang dah. Dan kita pergi pula ke butik Kiza. Bos Vistafit belanja baju raya Kiza. Ya Allah, cantik-cantik bajunya ya. Rambang mata kita tengok. Tak tahu nak buat pilihan yang mana sebab semua baju cantik-cantik. Dan yang terakhir, kita singgah pula ke butik Jella Bella. Bos Vistafit belanja juga baju raya dekat Jella Bella ni tau. Kat sini semua duk ramah mata juga. Sana cantik, sini cantik. Hai, nak buat pilihan tu susah betul. Lawa-lawa bajunya. Happy semua staff-staff Vistafit tau. Dapat shopping baju raya. Seronok. Terima kasih Bos Vistafit. Semoga semua staff Vistafit ni happy and enjoy.